Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Perkembangan terkini mengenai sumbangan tunai rahmah 2026 menyaksikan pembayaran bagi fasa pertama dan fasa kedua telah pun selesai dilaksanakan kepada penerima yang layak. Namun begitu, masih terdapat sebahagian individu yang berstatus lulus tetapi belum menerima bayaran. Dalam situasi ini, penerima disarankan untuk membuat semakan segera melalui portal rasmi MySTR bagi mengetahui status transaksi sama ada berjaya dikreditkan ke akaun bank atau sebaliknya. Sekiranya bayaran didapati gagal dikreditkan, penerima perlu mengambil tindakan dengan menuntut bayaran secara tunai sebagai alternatif. Keadaan ini sebenarnya berlaku kepada sebahagian penerima. Namun kekeliruan timbul apabila ada yang tidak mempunyai akses ke akaun MySTR, sekaligus menyukarkan mereka untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Berhubung isu kemaskini maklumat pula, proses ini kini telah dibuka semula dan akan melibatkan penilaian bagi pembayaran fasa ketiga. Bagi individu yang telah membuat kemaskini sejak Disember 2025 hingga April 2026, segala perubahan tersebut tidak akan dipaparkan serta-merta dalam sistem. Sebaliknya, ia hanya akan disemak dan diproses sepenuhnya menjelang pembayaran fasa ketiga nanti. Situasi ini juga menjelaskan mengapa sesetengah permohonan dipaparkan sebagai dalam proses rayuan. Status tersebut bukan bermaksud permohonan ditolak. Sebaliknya, ia sedang melalui proses semakan semula berdasarkan maklumat terkini yang telah dikemaskini. Sehubungan itu, penerima tidak perlu bimbang dan hanya perlu menunggu sehingga keputusan rasmi diumumkan pada fasa seterusnya. Bagi mereka yang masih perlu mengemaskini maklumat seperti pertukaran status perkahwinan, penambahan bilangan anak atau perubahan pendapatan, proses kemaskini boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal rasmi STR atau dengan hadir ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri. Perlu difahami bahawa kemaskini yang dihantar tidak akan terus dikemaskini dalam sistem secara automatik. Semua maklumat akan melalui proses semakan di peringkat ibu pejabat oleh pasukan khas sebelum sebarang perubahan dipaparkan. Ini bermakna, walaupun selepas beberapa minggu menghantar kemaskini, status dalam sistem mungkin masih belum berubah. Perubahan hanya akan dapat dilihat apabila proses penilaian selesai, lazimnya ketika pembayaran fasa ketiga. Dalam masa yang sama, kemaskini ini bukanlah satu kewajipan bagi semua penerima. Sekiranya maklumat sedia ada masih tepat dan status permohonan kekal lulus, tiada keperluan mendesak untuk melakukan sebarang perubahan. Namun begitu, bagi individu yang telah berubah status seperti daripada bujang kepada berkahwin, kegagalan untuk mengemaskini boleh menyebabkan mereka terlepas peluang menerima bantuan yang lebih sesuai dengan keadaan semasa. Tambahan penting, berdasarkan garis panduan semasa STR, kategori isi rumah atau berkahwin berpotensi menerima jumlah bantuan yang lebih tinggi berbanding kategori bujang tertakluk kepada syarat kelayakan yang ditetapkan. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk memastikan maklumat peribadi sentiasa dikemaskini agar tidak menjejaskan kelayakan bantuan yang sepatutnya diterima. Sebagai penutup, semua urusan kemaskini boleh dilakukan melalui portal rasmi STR atau di cawangan lembaga hasil dalam negeri berhampiran. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.